Daripada sebuah unicorn bernilai lebih $1 bilion, kini menjadi antara skandal startup terbesar di Asia Tenggara. Itulah perjalanan eFishery, yang mana syarikat yang suatu ketika dahulu dipuji sebagai kebanggaan Indonesia sebelum didakwa memanipulasi prestasi kewangannya sendiri. Kes ini bukan sahaja menggegarkan industri startup, malah turut memberi kesan kepada pelabur dari beberapa negara, termasuklah Malaysia, yang melaburkan ratusan juta dolar ke dalam syarikat tersebut. Persoalannya, bagaimana semua ini boleh berlaku? Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana eFishery berkembang menjadi sebuah unicorn sebelum didakwa memperdayakan pelabur. Teruskan menonton. Kepada peminat APHD, join our YouTube membership for access to exclusive videos. Download our app on the App Store and Google Play Store. Google Play Store. eFishery diasaskan pada tahun 2013 oleh Gibran Huzaifah di Bandung, Indonesia. Namun perjalanan beliau bermula jauh lebih awal. Gibran dibesarkan dalam keluarga sederhana di timur Jakarta. Ketika menuntut di Institut Teknologi Bandung, beliau pernah berdepan kesukaran kewangan sehingga mengaku tidur di kolej dan masjid. Malah ada ketika tidak makan selama 3 hari. Minatnya terhadap industri aquaculture mula berkembang ketika mengikuti kursus berkaitan penternakan ikan di ITB. Pengalaman itu mendorong beliau mengendalikan puluhan kolam ikan sebelum akhirnya menubuhkan eFishery. Pada awalnya, eFishery hanya membangunkan sebuah mesin pemberi makanan ikan automatik. Idea itu lahir daripada satu masalah yang dihadapi penternak setiap hari. Di banyak kolam ternakan, pemberian makanan masih dilakukan secara manual. Selain memerlukan tenaga kerja yang ramai, kaedah ini juga sering menyebabkan pembaziran kerana jumlah makanan yang diberikan sukar dikawal. Sedangkan kos makanan merupakan antara perbelanjaan terbesar dalam industri aquaculture. Melalui teknologi yang dibangunkan, mesin eFishery mampu mengawal kuantiti makanan mengikut keperluan ikan. Ini membantu penternak mengurangkan pembaziran, menurunkan kos operasi serta meningkatkan hasil ternakan. Penyelesaian yang praktikal ini mendapat sambutan dalam kalangan penternak di Indonesia. Daripada sebuah mesin automatik, eFishery kemudian berkembang menjadi sebuah platform digital yang menawarkan pembiayaan kepada penternak, membantu pembelian makanan ternakan serta menghubungkan mereka dengan pembeli hasil aquaculture. Model perniagaan inilah yang menjadi asas kepada pertumbuhan pesat eFishery sehingga berjaya menarik perhatian pelabur dari seluruh dunia. Pada tahun 2023, syarikat ini mengumumkan pusingan pelaburan Siri D bernilai sekitar 200 juta USD sekaligus melonjakkan nilai syarikat kepada sekitar 1.4 bilion USD. Dengan penilaian tersebut, eFishery muncul sebagai antara unicorn agritech terbesar di Asia Tenggara. Pusingan pembiayaan itu disertai beberapa pelabur berprofil tinggi seperti North Star Group, Temasek Holdings, SoftBank serta KWAP dari Malaysia. Pada ketika itu, eFishery bukan sahaja dilihat sebagai antara startup paling berjaya di Indonesia, malah menjadi simbol bahawa syarikat teknologi dari negara itu mampu membina perniagaan bertaraf dunia. Ramai melihat eFishery sebagai antara contoh terbaik kejayaan ekosistem startup untuk Asia Tenggara. Dan bagi rakyat Indonesia, kejayaan eFishery menjadi bukti bahawa mereka mampu melahirkan syarikat teknologi bertaraf dunia yang mampu bersaing di peringkat global. Namun kejayaan itu tidak kekal lama. Beberapa tahun kemudian, muncul satu pendedahan yang mengubah keseluruhan perjalanan syarikat ini, dan titik perubahan ini berlaku sekitar penghujung tahun 2018. Dalam temu bual bersama Bloomberg News selepas skandal itu terbongkar, pengasas eFishery, Gibran Huzaifah, mengakui bahawa syarikatnya ketika itu hanya mempunyai kira-kira 3 bulan sebelum kehabisan wang tunai. Menurut Gibran, beliau berada dalam keadaan terdesak. Pada ketika itulah beliau mula memasukkan angka yang tidak menunjukkan prestasi sebenar syarikat ke dalam laporan kewangan yang dikemukakan kepada bakal pelabur. Tindakan itu diambil bagi memastikan syarikat ini terus mendapat pembiayaan dan tidak gulung tikar. Laporan tersebut juga mendakwa strategi itu berjaya menarik pelaburan baharu yang mana membolehkan eFishery meneruskan operasi dan berkembang menjadi salah sebuah startup paling bernilai di Asia Tenggara. Tetapi pada penghujung 2024, seorang whistleblower membuat pendedahan kepada lembaga pengarah syarikat. Pendedahan itu akhirnya mencetuskan satu siasatan yang mengubah nasib eFishery. Menurut Bloomberg Technos, whistleblower tersebut mendakwa terdapat ketidakselarasan dalam laporan kewangan eFishery. Dakwaan itu mendorong lembaga pengarah melantik FTI Consulting untuk menjalankan siasatan forensik terhadap rekod kewangan syarikat.
Pada masa yang sama, Gibran Huzaifah bersama beberapa pegawai kanan syarikat digantung daripada tugas sementara siasatan dijalankan. Tidak lama selepas itu, eFishery dilaporkan memberhentikan sebahagian besar pekerjanya dan melantik sebuah firma perunding untuk mengambil alih pengurusan sementara syarikat. Semakan forensik itu kemudian mendedahkan beberapa penemuan yang mengejutkan. Menurut dokumen siasatan, pendapatan eFishery bagi 9 bulan pertama 2024 adalah sekitar 157 juta USD. Namun kepada pelabur, angka yang dibentangkan dilaporkan mencecah kira-kira 752 juta USD. Jurang inilah yang menjadi antara penemuan paling mengejutkan dalam keseluruhan siasatan. Namun pendapatan bukan satu-satunya perkara yang dipersoalkan. Dokumen siasatan turut mendakwa laporan kepada pelabur menggambarkan eFishery berada dalam keadaan menguntungkan. Sebaliknya, rekod dalaman yang dirujuk penyiasat menunjukkan syarikat sebenarnya masih mengalami kerugian. Bloomberg melaporkan eFishery membentangkan keuntungan sekitar 16 juta dolar, sedangkan rekod dalaman menunjukkan kerugian kira-kira 35 juta dolar. Selepas itu, siasatan turut menemukan satu lagi dakwaan yang tidak kurang mengejutkan. Siasatan turut menyentuh jumlah mesin pemberi makanan ikan atau jumlah feeder yang dilaporkan telah dipasang. Syarikat dilaporkan memaklumkan kepada pelabur bahawa sekitar 400,000 feeder telah dipasang di lapangan. Walau bagaimanapun, siasatan FTI menganggarkan jumlah sebenar hanya sekitar 24,000 unit. Dalam kita melihat pelbagai masalah dalam skandal ini, apa yang jelas apabila semakin banyak maklumat didedahkan, semakin besar persoalan yang timbul. Ia bukan lagi hanya mengenai eFishery sahaja, tetapi bagaimana pelabur bertaraf dunia boleh melaburkan ratusan juta dolar tanpa perkara itu dikesan lebih awal. Menurut Bloomberg, pelabur telah melaburkan kira-kira 315 juta dolar ke dalam eFishery sepanjang beberapa pusingan pembiayaan. Namun selepas siasatan bermula, Bloomberg melaporkan nilai syarikat merosot dengan begitu ketara sehingga pelabur berkemungkinan hanya memperoleh semula sebahagian kecil daripada pelaburan mereka sekiranya syarikat ditutup. Pada masa yang sama, pihak berkuasa Indonesia turut memulakan tindakan undang-undang terhadap beberapa bekas pengurusan syarikat. Selepas siasatan dalaman selesai, pihak berkuasa Indonesia membuka siasatan jenayah terhadap beberapa bekas pegawai kanan eFishery. Dan pada April 2026, Mahkamah Indonesia menjatuhkan hukuman penjara 9 tahun terhadap Gibran Huzaifah sekaligus menutup perjalanan seorang usahawan yang suatu ketika dahulu diraikan sebagai pengasas unicorn Indonesia. Kes ini disifatkan sebagai skandal kewangan startup berprofil tinggi yang melibatkan kira-kira 300 juta USD. Sehingga kini, eFishery tidak lagi berada pada kedudukan yang pernah menjadikannya antara startup paling bernilai di Asia Tenggara. Pengurusan asal telah digantikan dan proses pemulihan syarikat masih diteruskan.